Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Bertemu lagi kita dalam channel aku Mak Dan Fishing. Okay, sebelum tu aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang subscribe dan tonton video aku sampai habis. Okay, kali ni aku nak bawa korang semua ronda-ronda di kawasan Tanjung Harapan. Kita nak cari laut. Apa kata jom kita layan video ini. Okay geng, macam biasa aku nak pasang rambut dulu. Ni rambut pun homemade, agak ada hasil lah. My spec tu Pupuk Mary Band. Setup pertama aku pakai pumpun. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, biasanya kalau kena udang aku akan cakap macam ni. Kapur betul kalau ikan makan tu InsyaAllah lah akan lekat lah. Tapi tak apalah, kita cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wang. Ni kasar ni. Mari kita lihat apa. Oi, dua-dua. Dua-dua ke dah? Tanda. Mantap, tanda. Tukar perempuan lah. Laju. Kalau main gelap lah. Kena. Oh. Oi, ikan ni. Macam Malaysia ni. You cicak lah apa? Cicak ni buat umpan kan? Kita buat umpan. Udah besar ni. Boleh makan. Tu tengok. Oi. Oh. Besar lama tu. Ni udang seekor ni. Oh. Baik. Mantap. Umpu-umpu ada udang. Dua ada badan. Udang lambat sikit. Tak betik je. Ada saiz. Jangan lambu ni. Tengok tengok ni. Tengok ni. Kalau debu air laut. Ada lah. Tadi tahu tak? Tu lah. Tanda kerapu ni. Kerapu je.
Tarik lah, tali apa suruh. Kan tali ni. Sebelah. Tali sendiri. Kerusi lah awak gila. Kali kena injut lah habis. Kerusi lah kali kena. Ni apa? Batu. Potong panjang. Habis saya kundang. Sebab dia Tiang panjang kat tiang. Dia kat tiang Ada. dia makan apa? Dia ada. Kita bagi dia makan. Bismillah. Dia ada. Dia ada banyak. Air tenang banyak. Batu halus sikit lah batu. Batu. Boleh tak pakai besar boleh? Nak bagi tenang. Ni dia mi. Dia. Pujuk. Hai asyik. Dia makan tak betul lah. Bang kat ni. Kat aku bang balik. Balik kan tengah cik lah. Oh. Dapat. Oh, tanda. Dia ada. Ada pot dekat bawah. Dia ada. Alhamdulillah. Diam banyak. Bismillah. Nombok apa kapal lalu. Limit. Right. Fuck. Oi, strike talang. Tak pada. Yes. Talang. Mantap lah. Okay, geng, ini talang. Ikan yang cari-cari ada. So misteri geng ni tarik. Hilang. Mantap lah. Mantap. Rezeki, dia bagi rezeki. Alhamdulillah. Tarik tak lekat lah. Aduh sayang. Tandoi. Allah. Sayang ya. Dia lepas tiang tarik balik. Bilo amai kepala. Kuat syuk. Sabar. Dia nak tak ada lah.
Oh, ada. Ada. Wih, caru ah. Penuh. Penuh ah. Caru. Saya 12. Wah, saya elok ni. Ada 4. Aduh, Apollo je. Bagi sampai dasar tu. Saya tarik. Ni tak ada apa sekali je. Sekali ya. Habis sekali ya, tak naik pun. Ada. Ada air. Oi kan, tanda makan. Tanda makan. Aduh, penuh sampan. Alhamdulillah. Cari umpan. Nak try umpan boleh. Putus ledung. Dek mata ada. Aduh. Kasar. Buru-buru ke talang? Talang ni. Dua ekor. Ui, caru ni. Dia. Yo. Sudah lembu. Mantap geng. Alhamdulillah rezeki. Woi. Air penuh surut lah. Kan? Hari. Ya, sampai ke tiang tu kau tarik sikit supaya dia tak masuk bahan lah. Biar dia duduk atas tengah-tengah tiang tu kan. Memang kat situ lah dia punya tempat dah. Tadi sampai ke situ je mesti dia ambil pelampung. Cuk. Tak ada lah. Dia ambil balik. Wah, rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki dah. Oh ni pawang kita. Pawang kita. Biasa baca air panjang. Sabar sikit ya. Alhamdulillah rezeki hari ni banyak. Alhamdulillah rezeki banyak lah. Alhamdulillah. Okey geng. Hasil trip depan knockpot.
Okay, mengecewakan. Alright, nampak tak? Ikan talam, tanda, berut, jaru, payung lah, you cicak, lama, gamer. Asyik kelompok sama. Pasal lepas hujan lah sikit. Mantap asyik kelompok dengan ni, sifu-sifu. Okay, jumpa lagi di next video. Bye, assalamualaikum.